Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Duduk. Terima kasih, cikgu. Okey, hari ni kita akan belajar tentang algebra. Okey, buka buku teks matematik muka surat 67. Okey, sekarang kamu semua salin apa yang cikgu tulis ni. Contoh ni. Lepas tu korang buat muka surat 67. Weh Zul, nak tahu tahun ni kan duit raya aku dapat lebih daripada RM1,000 tau. Aku rasa aku nak spend duit tu sampai habis lah. Aku rasa aku nak pergi shopping mall, aku nak beli macam-macam. Aku nak beli baju, kasut, designer bag, macam-macam lah. Sama lah, aku nak spend duit raya aku juga. Ush, takkan mereka nak pergi spend semua duit raya tu? Tu namanya membazir tu. Aku kena bagi tahu cikgu ni, tak boleh jadi ni. Weh korang, aku pergi jumpa cikgu dulu tau. Okay, bye. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Ya Nurul. Ada benda nak beritahu ni. Tadi saya terdengar Putri dengan Zuhaira, diorang cakap diorang nak spend duit raya diorang dekat mall. Ya, betul. Ya cikgu, ni kan namanya membazir. Nanti kamu tolong panggil Putri dengan Zahra dan jumpa cikgu, okey? Okey cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Weh korang, Cikgu Farisha panggil korang. Okey. Assalamualaikum cikgu. Cikgu nak jumpa kami ke? Waalaikumsalam. Ya, cikgu nak jumpa kamu. Cikgu nak tanya, betul ke apa kawan kamu cakap? Apa tu? Cakap kamu nak membazirkan duit beli barang yang tak berfaedah guna duit raya. Ya, betul cikgu. Cikgu cadangkan kamu simpan dalam SSPM. Janganlah membazir duit tu. SSPM tu apa cikgu? SSPM tu Skema Simpanan Pendidikan Nasional. Macam mana nak simpan duit dekat SSPM cikgu? Korang suruhlah ibu bapa korang buka SSPM tu. Lepas tu, nanti korang simpanlah duit raya korang dalam SSPM tu. Ada risau. SSPM tu pada syariah tau. Halah. Kesimpulannya, janganlah membazir duit untuk membeli barang tak berfaedah. Simpanlah duit di dalam SSPN. Ya, selamat dapat atas raya. Menabunglah demi masa depan. Sikit-sikit lama-lama menjadi bukit. #simpan duit raya, simpan SSPN.